Setelah sekian lama Aisyah tak ada wired, finally Aisyah dapat restock wired tau. It has been like 7 months kot macam tu Aisyah tak ada wired tau. Lepas tu, sorry lah, harga dah naik sikit. Tapi lepas voucher, harga still wow-wow-boom, okay? So, ini wired colour charcoal. This is for men's. Tapi, perempuan pakai pun boleh juga tau. So, let's talk about this bag. Bag ni, dia macam bentuk rectangle macam ni. Macam lunchbox kind of. Lunchbox lah rupa dia kot. So, ni pakai coated canvas. Lepas tu, ada juga orang tanya yang macam watermark ni memang confirm ada ke? Dia macam ni tau. Dia print atas kain besar. Lepas tu, dia potong-potong. Kalau kena lah. Kalau tak kena, tak kena lah. Tapi, most of the bags adalah. Kalau wallet tu je yang kurang sikit lah ada. Kadang-kadang ada, kadang tak ada. Lepas tu, ni logo Coach dia. Dia ada macam Coach leather patch dekat sini. Ni belah belakang dia. Keliling ni dia pakai smooth leather. Lepas tu, dia ada hang tag dekat sini. Hardware dia pakai colour gunmetal. Okay, untuk bag ni dia ada 2 zipper tau. Untuk zipper belah depan dia macam boleh keliling ni tau. So buka dia, belah dalam rupa macam ni. Ada 2 kat slot sini. Tapi belah belakang ni dia macam atas sahaja. Ni belah belakang dia. Lepas tu ada story patch dekat situ. Dekat story patch tu ada style number lah. Untuk strap dia pula, dia pakai canvas strap. Canvas strap ni adjustable and detachable. Ada logo Coach tau. What can fit inside the bag. So untuk bag ni boleh fit medium wallet, iPhone Pro Max. Lepas tu barang-barang essential lah. As long as lagi kecil daripada phone Pro Max, you should be okay. Ni comparison size dengan phone Pro Max. Lepas tu ada juga tanya boleh masuk long wallet tak? Long wallet memang definitely tak boleh muat lah. Lepas tu sambil kita buat borak ni, Aisyah letakkan gambar dia bila pakai sebagai crossbody. Yang ni kalau lelaki pakai memang selesa lah sebab dia pakai canvas strap kan. Lelaki kan tend to bawa barang banyak juga sebab kadang-kadang tu nak masuk barang bini sekali kan. So okey lah untuk pakai daily. Untuk harga, anda boleh tengok dekat shopping bag di bawah dapat harga berapa. Jangan lupa untuk claim semua voucher untuk maksimum penjimatan. Dan yang paling penting, kalau beli dengan JS Love Shop, semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian, boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below dan jangan lupa tekan button follow.